Isu lama yang melibatkan nama ramai ni rupanya masih berpanjangan sampai sekarang. Kali ni, Ruhainis nampak dah tak boleh tahan lagi dan tampil mempertahankan diri selepas sekian lama menjadi sasaran kecaman orang ramai. Semuanya bermula selepas Sarah Yasmin yang pernah dikaitkan dengan Alif Aziz pun turut bersuara. Dia membalas kenyataan yang pernah dibuat Didi Astila dan dengan tegas menggesa supaya namanya dibersihkan segera. Kalau tak, dia berjanji akan mendedahkan segala kisah yang sebenar. Sarah mengaku dulu-dulu dia kerap dibawa ke kafe untuk susun kronologi kejadian. Semua yang berlaku tu sebenarnya atas permintaan pihak berkenaan. Tapi bila masa nak bincang dan nyatakan hakikat yang sebenarnya, tiba-tiba semuanya hilang begitu sahaja. Bila dia cuba bercerita pula, semua bukti tulisan dan rakaman dikumpul. Lepas tu dia disuruh teruskan hidup dan lupakan segalanya. Dia tekankan, semua masalah yang timbul tu berpunca daripada apa yang orang lain dah buat dan cakap. Tapi tak lama lepas tu, Ruhainis pula membalas hantaran tersebut. Dia tak setuju langsung dengan apa yang disampaikan Sarah, malah menuduh wanita itu menyebarkan cerita-cerita yang tak berasas langsung. Ruhainis kata, dulu-dulu Sarah berangi betul reka cerita yang tak pernah berlaku langsung berkenaan dirinya. Dia pun tertanya-tanya, adakah orang lain yang mengajar atau mendorong Sarah buat begitu? Dia turut mendakwa bahawa bukan sahaja pihak lain yang memfitnahnya, malah Sarah pun turut sama terlibat dalam perbuatan itu. Dia bertanya dengan nada yang menyindir, adakah semua perbuatan tu buat rasa seronok sangat, semata-mata sebab dia memilih untuk diam dan tak mahu memanjangkan hal. Pelakon berusia 34 tahun tu mengaku dia dah lama memilih untuk berdiam diri semata-mata sebab dia rasa bahagia dengan kehidupan yang dia ada sekarang. Tapi dia tak boleh teruskan bersikap begitu bila ada segelintir pihak yang sengaja cari pasal, cuba memprovokasi dan buat dia hilang sabar. Dikatakan tindakan tu dibuat dengan sengaja semata-mata nak paksa dia keluarkan segala rahsia yang selama ini disimpan rapi. Disebabkan nama dan maruah yang dah lama dicemari, kali ini Ruhainis nekat. Dia takkan diam lagi sehingga semua pihak berani cakap apa yang benar dan tepat. Malah, dia dengan tegas memberi amaran. Sama ada 3 individu yang terlibat tu berterus terang dan nyatakan hakikat yang sebenar atau dia akan ambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Kita semua masih ingat, kemulut besar ni bermula sejak isu kaluat yang melibatkan Ruhainis dan Alif Aziz berlaku pada bulan Mac tahun 2024. Isu tu akhirnya membawa kepada berakhirnya perkahwinan Alif dengan bekas isterinya Bella Astila. Memang rumit betul jalan cerita ni ya, dan nampaknya belum ada tanda-tanda akan berakhir dengan mudah. Kurang rasa apa sebenarnya yang berlaku sepanjang tempoh ni? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.